Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Cikgu Kai. Hari ini kita ingin belajar tambah kaedah lattice bagi tahun 1. Baik, ini adalah soalan pertama. 41 tambah 13. Jadi kita hendaklah susun nombor ini mengikut nilai tempat. Baik, untuk kaedah lattice, kita tidak perlu kumpul semula di atas. Okey, misalnya 1 tambah 3, 4. Jadi kita akan tulis sifar 4. Manakala 4 tambah 1, 5. Kita akan tulis sifar 5. Baik, langkah yang berikutnya kita akan menambah secara serong. Okey, murid-murid boleh lihat bagaimana pergerakan anak panah ini. Okey, 4. Jadi 4 tidak tambah apa-apa, jadi 4 lah. 4 sifar tambah 5, jawapannya 5. Dan sifar tidak tambah apa-apa, jawapannya adalah sifar. Jadi jawapan akhir adalah 54. Baik, kita akan lihat soalan berikutnya. Baik, 34 tambah 45. Okey, kita akan menjumlahkan 4 tambah 5, 9, sifar 9. 3 tambah 4, 7, sifar 7. Dan kita akan menjumlahkan nombor ini. 9, sifar tambah 7 adalah 7 dan sifar. Maka jawapan yang terhasil adalah 79. Baik, kita akan lihat soalan berikutnya. Baik, 9 tambah 7 adalah 16. 2 tambah 1, 3. Kita boleh tulis sifar 3. Baik, langkah yang berikutnya kita akan menjumlahkan mengikut baris yang serong. Okey, 6. 1 tambah 3, 4. Dan sifar. Maka jawapan akhir adalah 46. Baik, soalan berikutnya sama juga, kita akan menyusun nombor mengikut nilai tempat. 3 tambah 9 adalah 12. 6 tambah 2, 8. Dan kita akan menjumlahkan nombor ini. Okey, 2, 9. Maka jawapannya adalah 92. 16 tambah 67. 6 tambah 7, 13. 1 tambah 6, 7. Ditulis sifar 7. Kita akan menjumlahkan nombor mengikut barisan yang serong. 3, 1 tambah 7, 8. Dan sifar. Jawapan yang terhasil adalah 83. 46 tambah 54. 6 tambah 4, 10. 4 tambah 5, 9. Sifar 1 tambah 9 adalah 10. Sifar di bawah dan 1 di atas. 1 tambah sifar, jawapannya adalah 1. Maka jawapan yang terhasil adalah 100. Dan soalan yang terakhir. Baik, susun nombor mengikut nilai tempat. 7 tambah 3, 10. 1 tambah 8,
Sifar 9. Maka kita akan tambah mengikut garis serong. Sifar 1 tambah 9 10. Dan 1 di atas 1 tambah sifar, jawapannya adalah 1. Jawapan yang terhasil adalah 100. Terima kasih kerana menonton. Jom subscribe channel Cikgu Kai.